Lori balak ni. Oh, dia punya makan tadi nyari-nyari tu ke. Siapa lah driver dia ni? Tengok tu. Minta maaf lah banyak-banyak ya kawan-kawan. Okay bang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, selamat malam. Okay, hari ni 6 hari bulan. Kejap lagi je nak sorry, hari ni 7 hari bulan dah. Saya daripada kampung saya di Sungkeh. Ini ada projek nak ke Kelantan, jalan-jalan dengan kawan-kawan kampung. Lagipun tak lama lagi nak sambut puasa. Jadi saya diorang ajak. Saya ni mengikut je. Oh, lain macam lampu dia ni. Terang benar. Ni daripada kampung ni ada 3-5 biji. Kita orang akan ke Sungkeh dulu, ke Pekan Sungkeh. Ada seorang lagi kawan saya akan tunggu dekat sana. So kami pun lalulah, akan terus ke Tapah. Lepas tu adalah dia punya RV dia. So route-nya ni macam biasa, lalu Kuala, lalu Lenggong, lalu Grig, kemudian masuklah ke Jeli. Tapi kalau ikutkan pada timing ni, masa dia tu macam tak berapa sesuai lah. Sebabnya kalau katakan sampai dekat area Grig tu dalam pukul 2 ke Karang, memang kami kena naik di atas tu dan singgah di R&R Titiwangsa, Banjaran Titiwangsa kan. Kena melepak lah kat situ. Tapi sebelum nak naik atas tu memang kena beli apa-apa makanan sikit lah. Kalau dah sampai dekat atas tu dalam pukul 3, memang kena stop dulu lah kat atas tu. Sebab yelah, faham lah kan, jalan Jeli tu kalau waktu nak menjelang ke subuh, abang kawasan tu memang tengah lalu lah. Jadi memang kena alert lah. So gitulah plannya. Kami tak ada buat apa-apa briefing lagi. Mungkin sebabnya ada 2 orang lagi akan menunggu. Seorang akan tunggu di Tol Sungkeh dan seorang lagi akan tunggu di Tol Kuala Kangsar. So kami ni berlima. Ada 3 orang ni memang sama batch dengan saya waktu sekolah dulu. Dan 2 orang lagi tu kira junior lah. Saya pun kenal-kenal macam gitu, tapi sekampung lah. Demo ni memang duduknya di kampung. Yalah, anak peneroka kan. So sekarang jam pukul 12. Memang kami baru bergerak daripada kampung ni nak ke destinasi ke Kelantan. Okey, doakan agar perjalanan saya hari ini, pada pagi ni, dipermudahkan. Tidak ada sebarang perkara yang tidak diingini. Minta ditolak lah daripada apa-apa yang tak diingini tu berlaku. Angin pula. Tunggu ketidakan YB kita, organizer. Kamu nengok handphone memang letak perasan. Belok 35 mana? Belum. Aku cakap tak nampak. Aku duduk. Okey, ini baru lepas daripada hentian sebelah Ladang Bikam. So mood malam ni bawa memang betul-betul santai. Tengok
100, 110. Yalah, ada kawan-kawan yang mata tak berapa nampak, jadi kita follow pada kawan yang tak berapa nampak ni, ikut je pace dia. Dan saya pula ni duduk di belakang. Depan ni Yasin, dia pula motor dia baru tengah dalam pantang lagi. Hari tu motor dia buat hair. So nak ride ke Kelantan ni, memang dia siapkan motor dia, spek dia ni untuk ke Kelantan dia. Jadi dia tak boleh buat laju. Jadi ada 3 biji motor, yang CC dia 150, sebiji skuter ADV 160, sebiji LC, dan saya sebiji BF3i. So campur lah. So kami ni sekarang dekat R&R Tapah, akan isi minyak. Dan nak sampai ada R&R Tapah pun akan isi minyak, kemudian terus bergerak. Tak ada nak sembang apa, lepak semua tak ada. Terus bergerak, akan isi minyak sekali lagi di R&R Sungai Perak tu, terus bergerak. Tak ada nak ni. Sebab ada seorang lagi kawan saya, kawan kita orang jugalah, akan tunggu di Kuala Kangsar. Saya ni sekarang mungkin isi minyak dekat R&R Sungai Perak lah. Sebab kalau ikutkan baru 130 km, baru jatuh 2 takuk. Tadi saya isi dekat mana, dekat Sabak Berenam. Cerita saya ni sebenarnya panjang sebenarnya ke ni, tapi tak apalah, biarlah saya yang bercerita dalam hati saya sendiri je. Okay, so kami dah masuk R&R Tapah, isi minyak. Tak apalah, saya isi lagi juga minyak, senang. Okey, baru sampai dekat R&R Sungai Perak. Kawan-kawan semua isi motor. Isi minyak. Isi motor buat apa? Okey, tu ada brother 3 orang tadi tu. Dia orang nak ke Perlis, ada event ESR katanya. So ini memang geng-geng perang lah ni, exhaust perang semua. Tadi dia potong selamba, ya tak tahulah berapa dia punya ni. Memang padu-padu lah semua, enjin, mesin-mesin semua ni memang turun lain macam lah dia orang ni. So selepas ini kita orang akan keluar di Kuala Kangsar. Kawan kita orang seorang lagi menunggu kat sana. Ni dah pukul 2 kat Kuala, lepas tu pergi ke Lenggong, lepas tu pergi ke Greek. Pukul berapa pula nak naik ke atas tu? Tak apalah, kita tengoklah masa macam mana. Kita orang tukar plan, tak boleh nak lalu masuk highway, sebabnya ada seorang ni, dia tak ada lesen. Sebab dekat tol Kuala tu ada JPJ menunggu. Kawan saya seorang yang tadi saya cakap dah tunggu dekat Kuala tu kan, dia bagi tahu ada JPJ dah menunggu dekat lorong motor. Jadi masuk plan B, ambil lah jalan kampung. So kita orang ambil lah laluan jalan dalam. Tadi tanya dengan budak yang memang duduk sini, dia kata jalan ni memang boleh bang, tapi dia memusin sikit lah. Tak apalah, memusin pun janji je dapat jumpa dengan kawan saya yang duduk dekat, yang tengah tunggu tu kan. Dia beginilah, dalam kita berjalan dalam grup, kalau ada salah seorang daripada grup kita tu ada masalah ke apa ke, kita kena tolong, sama-sama tolong lah. Tak boleh lah katakan sebab dia tak ada lesen. So bila katakan macam gitu, kena tolong lah. Takkan nak tinggal dia seorang-seorang kan. Kita punya perjalanan ni jauh. Gitulah cerita dia. Tak apa, biar leader yang mencari jalan, dia nak tengok map. Okey, nanti saya sambung balik. Oh, ada race Ada race pagi-pagi ni. Ada race Bukan pandai lain.
lama benar traffic lightnya. Ada game. Hei, budak-budak. Zaman saya dah habis lah. Ni zaman budak-budak sekarang. Zaman budak-budak sekarang dengan teknologi apa? Fuel injection. Zaman saya dulu zaman carburetor. Adjustment jet besar ke kecil ke, gitulah. Dekat BHP. Dekat sini tunggu. Jumpa dah. So jadilah ada 6 biji. Okey gang. So ahli dah cukup. Ada 2, 4, 6, 7. Termasuk saya. So kita orang dah bergerak daripada Kuala Kangsar. Ini nak menuju ke Greek. Bawa santai-santai ya. Dalam ini pace dalam 80, 90 macam tu lah. Jam dah menunjukkan pukul 3.30 pagi. Tak tahulah korang dekat atas tu korang pukul berapa nak naik ni. Kalau naik awal pagi macam gini ni, dia punya kabus dia tak boleh belah. Setahu saya lah. Biasa kalau kawasan-kawasan berbukit ada ni ya, memang kabus tu memang ni. Okay, untuk ride yang ini lead by Tajul. Best saya ni ada 3 orang. Tajul, Noah, Yasin dengan saya. So 2 orang lagi tu Ijeh dengan Tuah. Diorang ni kira macam junior kita orang lah. Dan seorang lagi tu Bujo. Dia tu senior kita orang. Dia bekerja di Sungai Bakap. Dia datang ni tadi daripada Sungai Basap. Sungai Bakap, Sungai Basap pula. Daripada Sungai Bakap lah. So dia tunggu kita orang. Tu yang dia sound dekat dalam grup tadi tu. Kata ada JPJ buat roadblock dekat lorong motor exit tol Kuala Kangsar. Tu yang kita orang cari jalan lain tu. So tak apalah, bawa slow-slow, santai-santai aja. Santai-santai janji sampai. Gitulah cerita tu. So saya ni nak menghilangkan boring, nak menghilangkan ngantuk, pasang lah intercom, dengar lagu. Okeylah. Kita jumpa lagi kat depan. Okey, kita orang baru sampai Greek. Isi minyak. Bawa santai 80, 90. Gini. So kita orang ada dekat Petron Pekan Greek ni, isi minyak. Sekarang jam menunjukkan 4.30. Lawa resek ni. Diam-diam blok 63. Tak tahu lagi agenda lepas ni ke mana. Sama ada nak cari masjid ataupun surau. Pejam mata kejap. Lepas tu baru sambung besok. Bukan besok, kejap lagi pukul 7 ke apa ke. Awak mata dah tak berapa nak tahan ni kan. Tapi paksakan juga. Okay. Restoran Famidah. Kena roti, telur separuh masak dengan Nescafe Oswam. Kosong. Bajet lari banyak ni. Bajet timing lari banyak sangat ni. Patutnya kalau ikutkan sekarang ni, kita orang dah berada dekat Titi Wangsa tu. R&R Titi Wangsa. Ini pukul 5.40 kat bawah ni. Jenuh. Dia yang lari tadi tu sebab apa? Lari masa tadi tu sebab satu, tadi kat kampung saya tu ada kematian. Jadi Noah ni tukang bawa van jenazah. Dia lah pergi ke Ipoh tadi, ambil bawa jenazah balik. Sampai di kampung pukul 10.30. Tu yang jadi lambat tu. Gerak daripada kampung lebih kurang dalam pukul 12. Nak tak nak layan je lah. Macam mana? Kalau tengok di dalam map daripada Greek ni nak ke R&R Titi Wangsa tu lebih kurang dalam 1 jam 11 minit. Jarak dia dalam 100 lah, 100 km. So ni kita orang layak je lah. Kat atas tu korang bagi lelap mata kejap. Tu segar badan, tu gerak lah. Saya ni pakai 2 lapis ni. Ni baju hujan. Dalam ada sweater. Okey, kita sambung nanti. Okey, jalan daripada Greek nak ke Jeli ni, jalan dia dah lawa. Memang banyak. Yelah, bukan banyak. Dia dah upgrade
banyak benda. So kalau yang bawa motor nak lalu malam pun, kalau sampai sini saya tak sure lah kan, sebab ini baru je, baru mendaki je baru ni. Kalau di tengah-tengah tu nanti nak sampai ke R&R Titiwangsa tu tak sure lah. Selepas R&R Titiwangsa tu tak tahu, tak sure lah sama ada jalan dia macam mana pula. Tapi nak ke R&R Titiwangsa tu jalan dia memang lawa. Kemas. Dia dah ada 2 lane. 2 lane ni untuk lorong memotong. Yalah, jalan naik bukit kan. Oh, berkabus pula. Nampak. Oh, Yasin tak nampak. Cuma jalan subuh ni dia memang berkabus lah. Kena bawa slow sikit. So ini adalah pengalaman saya yang kedua, nak pergi ke Kelantan, menggunakan jalan Great Jeli. Nampak? Jalan dia dah lawa dah. So dia tak boring lah, sebab dia banyak selekoh kan. Okey, nanti jumpa saya dekat depan. Saya nak habiskan dulu jalan, nak menyampaikan ke R&R je. Sebab dah sampai R&R tu nanti automatik nak cari tempat baring. Bila nak baring tu kumpul nak kena pejam mata, kan. Okey. Bagus driver lori tu. Macam itulah, dia tolong tengokkan kita riki-riki line dekat depan kan, clear ke tak clear nak memotong. Kalau tak clear, dia bagi signal ke kanan. Kalau clear, dia bagi signal ke kiri. Maksudnya tandanya dia suruh kita potong dia lah. Macam gitulah. Inilah baru dikatakan driver lori berhemah. Apa tak mandang nak tengok tasik. Kalau dah pagi opini nak tengok apa? Dah berdiri nak, tak nampak apa. Dalam banyak-banyak driver lori, driver lori yang tadi itulah, yang nombor 2 saya pernah jumpa seumur hidup saya lah. Itu yang nombor 2. Macam ni kan. Oh, bahaya. Okay, dah sampai R&R Titiwangsa. Alamak, mana nak ni? Orang terkencing ni. Mau terkincing. Gila, kulit tenggiling ke apa ni? Kulit tenggiling ke apa? Kulit tenggiling ke apa? Lemak babi banyak. Okay, sekarang berada di R&R Titiwangsa. Baru je sampai. Sekarang jam pukul 6.55 pagi. So kita orang rehat kejap, ambil view pemandangan di atas ni. Kejap lagi ada sunset. So dia katanya nak tengok sunset. Tak tahulah tengok sunset ke apa. Oh, malam ni memang ramai lah orang yang melepak sini. Mata pun dah ngantuk. Nak melepak kat sana jauh pula. Kita orang parking motor dekat sini. Sana tu ada tempat, tengok tadi ada pot-pot baring tu semua. Okay. 2 jam. Kata-kata untuk hari ni. Nak gangat. Kamu kata aku nak masuk YouTube. Nanti terbuka balik. Nanti balik. Lagi 3 jam. Lagi berapa jam? 3 jam 3 jam. Pada ni. Pada buka gunung ni. Dah 5 jam. Lebih kurang 4 jam. Lagi.
Banyak rai. Kita nak tengok awan nanong. Tu. Abang ini je mas, tahu pula. Okey. Selesai merehatkan badan. Sambung terus. Oh. Tak tidur ke mah? Ngalahkan macam pergi ke Hanyai. Tak apalah, ini pengalaman lah. So next adalah kita akan berhenti di Jeli. Tengoklah kalau ada kedai makan ke apa ke, singgah kejap. Itu sambung jalanan. Ni pagi ni dekat sini memang sejuk. Patutlah kawan-kawan cakap kalau nak rehat, nak rehat dekat R&R Tiwangsa ni kena bawa selimut tebal katanya. Memang ya. Memang sejuk ya amat. Lawa kan. Okay. So kalau nak turun ke bawah balik ni, InsyaAllah abang kawasan dah lalu lah kot. Biasanya antara pukul 4 ke pukul 7 pagi tu memang time dia dah tu nak menyeberang. Ni kalau dah waktu macam gini 7.30, dah selamat lah kot untuk kita orang. Dia punya kabus dia. Dah lah berkabus. Sejuk pula tu. Kita angkat tangan sikit kat driver lori tu. Ini kalah Cameron kopi ni. Sejuk dah. Cameron ke Bukit Fraser ke, kalah ni. Tapi itulah, jalan dia memang dah banyak berubah. Dah, yelah, ada tempat, ada jalan, ada kawasan yang jalan dia bertampil-tampil kan. Macam sini lalu jalan dia cantik. Nanti ada satu tempat pula jalan dia tak berapa cantik. Adalah setumpuk, dua tumpuk kena tampil jalan kan. Kabui. Okay, dah nampak matahari sikit. Bila matahari dah nampak, kabus pun hilang le. Lori balak ni, dia punya makan tadi nyari-nyari juga. Siapa lah driver dia ni? Tengok tu. Okay, video ni saya punya telinga ni dah jadi labang tu tak? Dia dah jadi tak dengar. Dia jadi sebelah ni kedap bunyi, dia tak dengar apa. Sebelah je yang dengar. Jadi bila keadaan telinga tak berapa ni, badan nak seimbang pun jadi problem lah. Jadi saya terpaksa lah ngikut dulu. Saya tengok dulu kereta sebelah ni ada tetap. Dia nak sampai kat Jeli ni. Laju demo depan tu. Okay. Wah, kat mana wah? Sikit bomo.
selera-selera sikit-sikit. Sikit-sikit. Ni siapanya saja ni? Tajul? Ha. Selera sama kita. Set-set kita. Oh. Set kita mandi je. Okay, sarapan kejap. Ni Bujo punya tempat ni. Bujo yang suggest. Lain macam tu. Lain macam tu. Okay, sambung. Okay. Dah pukul 10. Dekat jam tangan saya ni belum pukul 10 lagi, 5 minit lagi pukul 10. So bila sampai pukul 10 ni, dia punya panas dia dah mula lah. Malam tadi sejuk ngetor, siang pula panasnya kemain. So sekarang ni kita orang nak menghala ke Pasar Siti Khadijah. Nak mencari apa pun tak tahu dekat sana. Tapi saya nak mencari kuali. Sebab kuali kalau ikutkan dekat Pasar Siti Khadijah ni, dia punya kuali dia kualiti lah sikit. Kualiti bukan sikit, kualiti banyak. Sebab saya pernah lah beli sebiji kuali. So bila goreng tu dia tak melekat. Itu kelebihan kuali tu. Beli dekat Pasar Siti Khadijah, Kelantan. Jadi memandangkan dah ada dekat Pasar Siti Khadijah nanti, memang itulah target saya. Benda lain tak nak. Tapi masalahnya macam mana nak bawa balik tu nanti? Dah lah bawa motor, mana gaya nak ngikatnya tu? Ke nak letak kat depan ni? Pelik pula apa dia. Kita tengoklah kawan macam mana. Kita adjust dulu mana yang boleh. Ni lah bas mai yang viral lagi tu dekat dalam thread. Menteri Besar puji, kan? Menteri Besar Kelantan puji, kata bas ni sejuk, berhawa dingin lah, apa semualah. Dia seronok lah naik bas ni. Macam-macam netizen ni. Kemudahan dah dibagi pun saya kena kritik juga. Macam-macam. So sekarang ni kami berada di Rantau Panjang lah kiranya ni. Kelantan Jam. Kelantan Jam. Masalah apakah ini? Apakah menyebabkan jam ni? Ada abang polis ni. Mata dah start pedih. Matahari dah naik tinggi. Mata tak dapat berehat lagi. Jenuh. Tolong bertahan. Tolong bertahan mata. Tolong bertahan. Jangan kau tiba-tiba buat hal pula. Tolong bertahan. Sekejap lagi nak sampai. Sekejap lagi. Alah, hacik depan tu bawa motor pun kenapalah slow sangat. Ke tepi lah. Aduh. Plat AHG. Jam sebab traffic light je. Okey, tak apa. Ingatkan ada rosak ke apa, ada hair ke apa. Berapa lama ni Bujo? Awak mata dah kejap kelip ni. Okey. Macam dah nak sampai. Tapi tak tahu nampak lagi kat mana Pasar Siti Khadijah ni. Saya dekat belakang ni ngikut je si Bujo ni. Terus Pasar Siti Khadijah terus. Okey, tentek. Terus. Dia dah bagi lampu hijau. Jalan terus. Pasar malam parit dalam. Kenapa hari ni? Yelah, hari ni diorang cuti hari Sabtu. Besok Ahad kerja.
Jam teruk Kelantan. KB jam teruk. KB. Jo. Buat macam dekat KL tu. Style KL tu. Terlepas simpang jerit je. Okey. Di pasar Siti Khadijah. Macam ada. Tapi apa-apa nak cari kuali tu, kuali. Mana Pak Kuali? Belakang sana ni. Kau nak jalan dulu ke? Dalam aku rasa. Dalam jom. Ni Sen. Ramai orang beli meh ni. Harga meh tengah naik ni. 1 gram RM602. Oh. Sen cerita Sen, kita nak pergi mana ni Sen? Tahu. Masuk YouTube ni. Cari kuali. Ni nak masuk YouTube ni Sen. Ada apa? Sekejap lagi kita tengok view daripada atas macam mana. Pasar Siti Khadijah yang baru. Sen. Kain pakaian periuk tembaga. Okay. Oh. Tu Makanan. Ada apa? periuk lah, cari periuk belanga. Baru betul, tingkat 3, tingkat 2. Lawa. Kemai. Pasar Payang, pasar Payang. Siti Khadijah ni. Pasar Siti Khadijah ni. Lawa dah. Tu tengok tadi orang beli meh macam mana? Tadi dia orang beli meh tadi 1 gram RM603. Murah apa meh gila? RM603. Ha? Murah tu. Dekat kedai berapa? 670 apa? Tu kalau bukan tukang ni kan. Itu kalau direct meh ni kan. Bukan tukang ni. Kalau dekat Public Gold memang dekat 700. Pasar besar Siti Khadijah. Dah lawa dah sekarang. Kemai. Depan ni pun dah okey. Parking motor dia pun beratur lah, tak macam dulu. Sen, sepatah 2 kata. Member dah koyak. Bawa motor ngelewa-ngelewa. Goyang. Okey, lepas ni nak pergi ke Menara Tinjau. Menara Tinjau. Dekat je dekat sini. Lepas Menara Tinjau pergi mana dah pula? Terus pergi homestay lah. Okey. Kuali dah dapat. Buat sementara ni, beg pakai letak kat belakang. Okey. Kita pergi ke Menara Tinjau pula. Kalau ikutkan Menara Tinjau tu dekat je kat sini. Tapi betul lah, Barai itu memang terbukti. The Barai is real, pak kata Bob YP. Dia suruh ke depan. Ke mana? Oh, tengah bujur depan. Kat bujur. Ha? Tak ada dah. Okey. Ngam semua 7 orang. Jalan. Oh, boleh jam hari Ahad. Hari Sabtu. Kat KB kan? Pegang KB kan? Sen, ni KB kan? Kota Baru kan? Ni pegang Kota Baru kan? KB No. Macam gitu je.
Betul lah. Kawan-kawan kata Kota Baru. Kalau dia kata ya tapi bukan, maksudnya kau kena kenjin jugalah. Kita ni sebenarnya dah barai dah sebenarnya ni, tapi layan je. Ni sekarang masuk homestay, memang tak boleh nak ambil gambar lah. Nak gambar perkenamannya. Tengah renovation. Kita tunggu leader kita, si Tajoy, cari tempat lain pula. Ni nak masuk homestay pun tak boleh lagi ni. Belum pukul 12 lagi, baru 9.41. 11.30 baru. Jam ni cepat 10 minit, 11 minit cepat. Itulah. So ni sekarang jalan-jalan dulu. Dah jalan. Kalau katakan telefon dah boleh masuk homestay, memang masuk homestay. Nampak ni campak beg, campak tu terbengkang. Petang karang pukul 5 baru bangun. Baru fikir nak jalan mana-mana pula. Tapi saya datang sini satu je. Saya nak pergi ke floating market. Nak merasa suasana berada di Vietnam. Dia jual-jual apa tu? Jual-jual makanan atas tempayan, atas sampan kan. Itulah. Saya nak pergi situ je. Demo ni nak pergi ke PCB, Pantai Cahaya Bulan. Pantai Cahaya Bulan bukan ada apa pun. Pergi makan dekat ni. Ni ada lagi. Okey. Ke Pantai Cahaya Bulan kita. Sudah sampai. Tengah hari rembang ni. Apa dibuat sini? Apa nak dia nengok kan? Inilah masalahnya, masing-masing dah weng. Tak cukup tidur. Panas ni koma. Apa nampak atas ni? Tak nampak apa belakang ni? Pondok tu. Boleh? Sana. Ni cari tempat park jap. Tu kita orang nak barin. Barin lelakkan mata jap. Ni nak pergi ke homestay lah. Badan pun dah letih sangat ni. Mata pun dah tak berapa larat dah. Tadi lepak dekat pondok tu macam tak berapa sesuai lah pula. Kotor. Tempat kucing melepak kan. Lepas tu dia punya lantai dia tu pun terpaksa barin melapikkan plastik ke apa ke, baju hujan ke apa, untuk temporary. Lepas tu tadi Tajul telefon homestay. Homestay kata boleh masuk lah. So kita masuk lah. Dekat je daripada Pantai Cahaya Bulan ni. Dalam 3 km je. Banyak juga kedai-kedai di sini. Pertama first time sampai ke Pantai Cahaya Bulan ni. Dan si semut saya ni pun first time jugalah sampai. Jadi kami berdua ni first timer. Dia macam jakun sikit lah. Tak apalah, pengalaman kan. Cuma kalau nak jakun, kamu datanglah sendiri. Member aku si Noah ni dah tak berapa, dah betul-betul weng rupa dia ni. Dengan bok pun dah tak tutup dah. Okey lah. Kita sambung. Sekejap lagi kita tengok homestay macam mana. Okey ke tak okey, alright ke tak alright. Tu nanti kita kasih ambil video satu kali. Barulah kita melandingkan diri. Mana Tajul cepat sangat ke depan, orang dah lah slow, mata rabak. Muka rabak semua ni. Muka rabak semua ni. Mana nak pergi? Muka barai. Ada. Tak ada lah. Ni dalam dia. Ruang tamu tak ada aircon. Okey lah ada ni. Ma. Tak ais ada. Ni pasal kucing. Letak dulu.
Berapa 180 je tu? Satu malam. Puan ni semalam. Satu malam 180. Bilik ada 1 2 3. Apa nama homestay ni tu? PCB Pantai Cahaya Bulan homestay. Oh, berbalik ni 180. Okay, kita macam biasa ambil pot. Bismillah, amantu billah wa tawakkal ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, petang kita orang nak berjalan ke wakaf Cik Yeh, pergi ke dia punya pasar. Entahlah ada pasar ke apa ke, saya pun tak sure. Tapi dia ni kata ada. Kita try lah berjalan. Nasib baik lah datang sekarang ni. Dia tak hujan, dia panas. Tapi panas di Kelantan ni panas berangin. Dia tak adalah membahang. Macam panas petang ni kan, dia berangin. Dia macam ada angin sejuk. Berbeza di belah center. Panas dia tu panas bahang. Bukan panas apa? Panas yang ada angin, bawa angin sejuk. Nanti koma katalah nanti banyak dosa sangat dekat belah center tu. Jangan macam tu kawan-kawan. Kuasa Tuhan tu macam-macam. Kok koma kata banyak dosa, nanti dia patah balik pergi ke koma, koma tahu. Diam-diam je sudah. Okay, tadi sampai masuk homestay pukul 12. Masuk je homestay, baling helmet, campak bob, tukar baju, mandi, baring. Sedar-sedar dah pukul 4. Dapatlah lelap dalam 2 ke 3 jam. Jadilah itu petang jalan. Syok petang-petang ronda-ronda Hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu dia orang ni macam hari Ahad kita orang dekat lah negeri apa? Jadual A. Kalau sekolah kan, negeri di dalam jadual A. So kalau jadual B, negeri yang cutinya hari Jumaat Sabtu. Kalau cuti Sabtu Ahad, jadual A. Alamak. Ini kalau ambil gambar ni, macam mana nak ambil gambar ni korang? Nak kena cari satu spot yang best. Okay, kita mengharapkan Bujo yang bawa ni. Dia bawa skuter, handphone letak dekat dashboard. Selamba lah. Ini awak bawa motor kelas dengan ni lagi, mana nak tengoknya. Kapal terbang. Sekarang ni lalu dekat bawah landasan kapal terbang lapangan terbang Kota Baru. Terengganu tu selalulah sampai. Kelantan ni dia katih sikit. Jadi ni kali pertama saya sampai naik motor. Dengan family dah banyak kali dah naik motor memang first time sampai sini. Macam dekat KLIA pun ada rasanya. Ni dia punya landasan dia. Nanti dia turun di situ. Pantai lagi. Mana kata ada buka bandel? Maulah ambil gambar susun motor. Weh, Jol, Sin, ambil gambar daripada sana. Belakang.
Ya kan buat apa sini? Melepak je rupanya. Pantai Bacok. Ini kami berada sekarang ni, berada di Pantai Bacok. Itu sekarang ni kita orang nak pergi ke Wakaf Cik Ye. Mencari apa dekat Wakaf Cik Ye? Mencari bandel. Dia nak mencari kasut pula. Tapi okey juga. Kan idea tu, mencari kasut bandel. Mana tahu jumpa kasut yang best-best je. Dekat Kelantan ni memang terkenal dengan barang-barang bandel. Dah berjalan dekat Wakaf Cik Ye tu nanti, barulah pergi mencari makan. Dah makan, lepas tu balik. Lepas tu sambil-sambil balik tu, carilah tempat nak bergambar, buat kenang-kenangan. Besok dalam pukul 10 dah keluar daripada homestay. Apa je rutin hari ni. Tak ada banyak aktiviti pun. Yelah, rabak kan. Bukan rabak, koyak. Barai. Barai sebab semalam bawa lama sangat. Okay, sekarang waktu maghrib. Mencari surau dulu dekat-dekat Wakaf Cik Ye tu sekarang. Kalau ada surau, singgah lah kejap, solat kejap, betul berjalan dah. Tapi betul lah, cuaca dia, angin dia tu, angin bukan angin yang membahang, angin yang sejuk. Berkemungkinan musim dia kot. Musim. Ni lah jalan dia. Tadi kita orang terlepas sebenarnya. Kita nak pergi ke Wakaf Cik Ye, tapi terlepas simpang, jadi kita orang patah balik. Bila patah balik ni, yang tadi dekat belakang tu tertinggal. Jadi diorang kena pusing balik dan kena tunggu sampai ke sini. Sinilah tempatnya. Oh, ada kedai makan. Apa lagi? Ada jual-jual. Oh, ini kata dia nak cari bandel ni. Apa, cari tempat parking dulu lah. Tempat nak parking motor dulu. Okey, ini kita orang cuba nak merasa mi celup dekat area Wakaf Cik Ye ni. Tengok macam gaya ni, macam sedap ni. Ni yang sebabkan Yasin tergoda. Elok-elok dia kata nak jalan dulu, tengok baju apa semua. Tak ada. Singgah sini dulu, merasa dulu makan. Nak tahulah dia punya penangan mi celup ataupun Maggi celup dekat area sini ni okey ke tak, macam mana. Ni Tajul ni mula lah. Dia menempik nak tengok okey ke tak okey. Yasin, dia perut dah bunyi tu, dia tak sabar tu. Saya mula-mulanya macam tak nak singgah dulu, tapi disebabkan perut masa ni dah lapar, jadi pilih lah. So saya ambil perut, daging dengan apa entah, tapi ada 3 lah itu. So saya order Maggi celup, dan rasa dia Alhamdulillah memang sedap lah, berbeza lah. So saya ada ulas dekat dalam video kat depan. Okay gang, tadi cuba merasa cara dan juga cita rasa masakan Maggi celup dekat area Wakaf Cik Ye ni. Rasa dia okey lah, not bad lah. Berbeza dengan mi celup ataupun Maggi celup dekat area KL lah. Sebabnya dekat sini dia punya lauk dia tu banyak. Tu dia ada option kan. Kalau dekat belah KL, dia punya contoh macam urat keting tu, urat keting yang dah siap potong. Kalau kat sini urat keting yang fresh. Maksudnya urat keting yang betul-betul dia rebus, lepas tu baru dia potong dekat situ. So biasanya orang yang jenis mencari makanan macam ni, dia nak yang style yang macam gitulah. Dia nak cari style yang rebus, lepas tu dia potong dekat situ juga. So tadi tu saya cubalah masak tadi. Saya order Maggi celup campur. Saya minta urat keting, daging dengan perut. So hari ni cheat day. Cheat day. Ni bukan cheat day namanya. Ini dah lebih cheat day rasanya ni. Okey. Ini nak ke bandel Wakaf Cik Ye.
So dia orang nak mencari mencari kasut ke, mencari seluruh jin ke, baju-baju yang ada memang sesuai cari kat bandar lah. Sengkak perut. Terlebih makan pula hari ni. Biasa makan kecil siput je. Hari ni malam ni termakan lebih pula. Ni minggu depan ni balik ni memang kena exercise lebih. Bang, saya polis bang. Saya polis. Boleh tahan lama pula dia punya lampu traffic light dia ni. Ni jam baru pukul 10. 10 Pukul 10 banyak lagi kereta ni. So pekan ni tak adalah mati. Orang kata kalau kat Kelantan, kalau pergi mana pukul 10 tu pekan tu dah tak ada orang dah. Maksudnya benda tu adalah tahyul je lah. Tu lah. Traffic light dia boleh tahan juga ni. Malam ni banyak betul kan rezek. Ramai lah rezek malam ni. Patutnya kalau malam ni, besok orang di negeri Kelantan ni kerja. Tapi malam ni pula dia banyak nak kincin singgah kincin kejap. Ramai budak-budak rezek malam ni. Ada buka game lah. Ada buka game lah. Aku perlu salah orang lah. Betul lah ni. Ramai malam ni lain macam ni. Geng-geng rezek ada, geng-geng 125 ada. Siut betul. Terkejut aku. Minta maaf. Bagi signal lah Jo. Aduh Jo. Ni baru buka. Apa nak diheran? SIM memang macam gitu. Bunyi signal kuat sangat. Dalam lagi? Dah lagi? Dah? Settle? Straight? Jangan. Ada sedikit insiden. Lupa nak buka solek, jalan terus tumbang motor Tajul. Okey, dah pergi tengok. Ambil gambar? Ambil gambar kat sini. Apa? Namda? Kata pergi Kota Baru. Itulah. Macam gini lah Noah. Kejap, sabar.
Okay, nak cari tempat bergambar. Tempat bergambar tempat lain pula. Ni Menara Tinjau. Menara Tinjau ni tengah renovation. Kat mana lagi? Ni apa nama tempatnya ni? Oh, ni ada Masjid Muhammadi. Ambil lah gambar situ tadi. Tak nak? Tak nak, tak apa. Bujur terus je. Kita pun terus je lah. Ni mesti cari tempat ngeteh.